Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam, cikgu. Kenapa nampak macam tak ceria je ni? Sebelum ni masa apa? Sejarah. Patutlah nampak macam bosan, macam mengantuk, mata dah merah. Okey. Jadi hari ni cikgu akan ajar topik, tapi hari ni cikgu nak santai-santai je. Tak payah pegang pen, tak payah pegang apa, bersandar. Sebab hari ni cikgu nak bercerita. Okay, siapa suka bercerita? Mahira. Mahira suka? Ya, cikgu, saya suka. Biasanya siapa yang ceritakan kepada awak? Kawan saya, cikgu. Kawan awak, banyak betul ceritanya ya. Jadi hari ni cikgu akan bercerita untuk kamu semua. Jadi kalau nak bercerita tak best kalau tak ada, tak seronok kalau tak ada muzik latar. Wah, best cikgu. Begitu. Okey. Ni fokus cikgu nak bercerita ni. Boleh, Okey. Ni pasal macam kenangan cikgu dulu-dulu lah. Okey. Cikgu ni dulu-dulu seorang budak yang nakal. Wah, cikgu nakal. Dulu cikgu ni seorang budak yang nakal. Selalu kena marah dengan mak cikgu. Lepas tu selalu bergaduh dengan adik-beradik. Siapa yang selalu bergaduh dengan adik-beradik? Ada tak kat sini? Lepas tu tapi saya lebih tinggi sikit saya punya degil tu. Ada satu hari ni, kenapa kuat sangat ni? Okay, ada satu hari ni kawan baik cikgu ajak pergi sungai. Lepas tu mak cikgu tak bagi. Tapi sebab cikgu ni degil, jadi cikgu pergi senyap-senyap. Lepas kelas tu cikgu pergi sungai, mandi sungai, nak sejukkan badan katanya. Lepas tu bila sampai dekat sungai tu, kita orang mandi, tiba-tiba arus tu deras. Arus tu laju sampai kawan cikgu tu makin lama makin jauh. Lepas tu dia pun sekarang dah meninggal dunia lah sebab lemas. Itulah. Itu pengalaman yang tragis lah masa cikgu kecil-kecil dulu. Jadi lepas pada dia lemas tu, cikgu berlari pulang ke rumah. Cikgu bagi tahu mak ayah dia dengan mak ayah cikgu sekali. Kenapa? Apa ni bagi tahu hal sebenar lah. Lepas tu masa tu macam dah menyesal pun dah tak ada guna. Okey. Faham? Okey. Cikgu bukan bercerita saya saja ya. Jadi berdasarkan apa yang cikgu cerita tadi, cikgu nak tanya, apa yang kamu boleh gambarkan diri cikgu ataupun situasi tu? Apa yang kamu rasa boleh gambarkan melalui perkataan? Keras kepala. Apa? Keras kepala, cikgu. Keras kepala lagi? Malam tak berbau. Okey, malam tak berbau lagi. Apa lagi? Lepas menyesal tak ada guna, betul tak? Menyesal dah tak ada guna. Dah kawan cikgu dah mati dah pun. Okey. Lepas tu jadi cuba teka hari ni kita nak belajar apa? Peribahasa. Ya, betul. Okey, peribahasa. Jadi cikgu nak kita baca ramai-ramai objektif pembelajaran kita hari ni. Okey, yang pertama, murid tingkatan 2 cemerlang secara berkumpulan dapat menilai 4 maksud peribahasa yang terdapat dalam lirik lagu mengikut konteks yang betul. Okey, yang kedua, murid tingkatan 2 cemerlang secara berkumpulan dapat menghasilkan 3 ayat menggunakan 3 peribahasa bagi menggambarkan maksudnya dengan tepat berdasarkan konteks yang sesuai. okey, ini adalah objektif pembelajaran kita hari ini. Okey, sebelum tu, okey, minggu lepas kita cikgu dah ajarkan definisi apa maksud peribahasa tu sendiri. Dan cikgu dah terangkan jenis-jenis peribahasa. Jadi hari ni cikgu akan ajar macam mana kamu semua nak cari maksud peribahasa, sesuatu peribahasa tu. Selain daripada kamu banyak membaca, tapi ada satu kaedah ataupun cara untuk kamu mencari maksud peribahasa tersebut. Okey, contohnya kamu boleh guna PRPM. Okey, lepas tu Malaysian Civilization tu
Tapi hari ni cikgu akan ajar kamu guna kamus peribahasa secara atas talian, secara digital. Okay? Okay, sebelum tu buka muka surat, buka buku teks, muka surat mana tu? Muka surat 97. Cikgu akan bagi masa selama 2 minit kamu baca petikan tersebut dan keluarkan peribahasa yang ada dalam petikan tu di atas papan ni. Tulis, senaraikan. Senaraikan. Ya, semua peribahasa. Boleh tak? Boleh cikgu. Tentang ini. Okey, kalau dah cikgu bagi masa 2 minit tau. Kalau dah siap, boleh angkat tangan. Siap cikgu. Dah siap cikgu. Dah siap? Okey, kumpulan ni? Dah siap. Okey, dah siap. Okey, boleh tolong bacakan tak senarai? Senarai yang kamu tulis. Baca yang ni dulu. Yang warna merah. Muafakat membawa berkat cikgu. Yang warna merah, senarai. Kata mesti dikuota dan Okey. mesti ditepati. Okey. Bertangguh itu pencuri masa. Muafakat membawa berkat. Bersatu teguh bercerai roboh. Hidup ini suatu perlumbaan. Biar lambat asalkan selamat. Okey. Kita harus memberi dan menerima. Masa itu emas. Okey, betul tak? Kalau kumpulan ni betul tak? Sama tak? Sama. Semua dah senaraikan Dah. Okey. Sekarang cikgu nak tanya, dalam banyak-banyak peribahasa yang kamu senaraikan tadi, yang mana kamu rasa yang paling susah, yang kamu tak faham? Yang kamu tak pernah jumpa pun? Ni cikgu, Ah. saya tak faham yang biar lambat asalkan selamat. Biar lambat asal selamat. Okey. Jadi, macam mana kita nak tahu maksud tu? Biar lambat asal selamat. Cikgu akan tunjuk cara untuk kita cari secara ni lah atas talian. Okey, buka Google. Lepas tu okey, dengar dulu cikgu terangkan. Nanti kamu aplikasi, okey? Okey, lepas tu type kamus peribahasa. Okey, kemudian nak ambil yang ni. Masukkan sahaja peribahasa yang kamu tak faham. Tadi apa? Biar lambat. Okay. So sini biar lambat asalkan selamat. Okay, dan scroll. Tengok ni. Kat sini dia dah bagi sekali dengan maksud, sekali dengan contoh ayat. Jadi apa maksud tu? Pekerjaan sebaliknya melakukan dengan penuh kesabaran demi kebaikan bersama. Maksudnya awak tak perlu pun tergesa-gesa buat benda tu kalau benda tu mendatangkan memudaratkan diri. Tak apa lambat pun, tapi benda tu asalkan dia selamat. Okey, kalau kumpulan ni pula, apa yang peribahasa yang kamu tak faham? Saya tak faham muafakat membawa berkat cikgu. Okey, muafakat membawa berkat. Muafakat membawa berkat. Tengok. Siapa boleh tolong cikgu bacakan? Ilham cikgu. Okey, siapa nak wakil bacakan? Silakan. Perkara yang dilakukan secara Ilham bangun boleh? Boleh cikgu. Okey. Perkara yang dilakukan secara persetujuan semua pihak akan mendatangkan kebaikan cikgu. Okey, itu maksud dia. Contoh ayat. Contoh ayat, kemajuan kampung bahagia disebabkan penduduknya yang bersatu dan tolong-menolong kerana bagi mereka muafakat membawa berkat. Itu adalah contoh ayat. Okey, sekarang kamu semua dah faham macam mana nak cari kan? Okey, sekarang dekat atas meja kamu ada tablet kan? Okey, saya nak secara berkumpulan cari maksud peribahasa lain yang kamu tak faham. Boleh? Okey, boleh buat sekarang. Nanti cikgu akan semak. Cikgu. Ya? Masuk cikgu. Dah boleh buat dah? Dah boleh buat cikgu. Betul ni? Betul lah Betul, cikgu. cikgu. Betul cikgu. Okey, dah cari ya? Dah. Okey, kalau macam tu
cikgu, kalau kamu semua dah faham, maksudnya cikgu boleh bagi latihan lah ni? Boleh. Betul-betul faham Betul. Okey. Jadi cikgu akan bagi latihan seterusnya untuk menguji setakat mana kamu punya pemahaman. Okey. Baik, sekarang cikgu akan beri kamu semua latihan. Bersedia belum? Dah cikgu. Okey, sebelum tu, Cikgu buat latihan. ya, kita akan buat latihan. Ya cikgu. Sebelum tu, semua bentuk kumpulan dulu. Dah bentuk kumpulan. Kamu betul-betul nak kumpulan ni? Ya. Tak nak tukar? Yakin? Yakin. Okey, bagus. Kalau macam tu, nanti cikgu akan paparkan kepada kamu semua sebuah lagu. Alhamdulillah. Sebuah lagu. Jadi, cikgu akan bagi rumah peribahasa ni, senarai peribahasa yang ada pada setiap kumpulan. Ini kumpulan 1 dan ini kumpulan 2. Jadi kamu baca semua peribahasa yang cikgu dah senaraikan dalam tu. Nanti cikgu akan paparkan lagu. Dan cikgu nak tugas kamu adalah kamu kena gariskan ataupun highlight mana peribahasa yang ada dalam lirik lagu yang cikgu akan pasang nanti. Faham tak? Faham. Okey. Baik, bersedia? Bersedia nak dengar lagu? Bersedia. Tapi sebelum tu cikgu yakin dan percaya sebenarnya lagu ni kamu semua tak pernah dengar pun lagi. Ya ke? Yelah, sebab cikgu buat sendiri lagu ni, tahu tak? Cikgu memang top. Okey, satu lagi peraturan dalam kelas cikgu ialah kalau kamu semua nak tepuk tangan, kamu semua tak boleh tepuk tangan macam ni. Cikgu nak kamu tepuk gaya lain selain daripada ni. Okey, cuba tepuk sekali lagi. Boleh je? Macam ni? Macam ni? Macam ni? Wah cikgu. Okey, cuba sekali lagi tepuk tangan. Makin nak kamu tak tepuk pun. Tak apa lah cikgu. Okey, macam tu ingat Ingat dalam kelas cikgu tak nak tepuk biasa, cikgu nak tepuk lain daripada yang lain. Okey. Cikgu ni hebat lah. Oh, thank you. Terima kasih. Bersedia untuk dengar lagu? 1, 2, 3. Semua tepuk boleh? Oh. Okey, jom nyanyi bersama-sama. Mari nyanyi bersama-sama dan jangan lupa gariskan. Okey. Sebelum hujan, air yang tenang jangan disangka tiada buaya. Hati setiap waktu. Mana suara? Berdiri untuk dalam kata padanya. Tepuklah. Rasa? Sesatnya kemudian tak berguna. Jadi berubah, namun kita boleh belajar semula. Beristirahat dengan cermat, terus terjamin. Habis. Nak lagi? Nak lagi? Tak lah cikgu nyanyi. Alamak, Tak puas. tak puas. Okey, dah underline, dah garis ke apa peribahasa yang ada? Dah, cikgu. Okey, kalau macam tu dalam kumpulan juga cikgu akan beri kamu semua latihan. Ya, ni untuk kumpulan 1, dia untuk kumpulan 2. Jadi, macam mana kamu nak buat latihan ni? Iaitu dengan peribahasa-peribahasa yang kamu dah gariskan tadi. Jawapan salah satu 4 jawapan tu, setiap kumpulan tu ada dalam peribahasa, dalam rumah peribahasa. Jadi kamu kena isi tempat kosong berdasarkan maksud dan ayat yang sesuai. Macam mana nak cari maksud tadi? Tengok kamus peribahasa. Okey, boleh buat sekarang. Cikgu bagi masa 2 minit sahaja. Kalau ada soalan boleh tanya.
tanya tau. Cikgu, tak Ya. tahu dah soalan Okey. nombor 2 ni cikgu. Okey, amaran keselamatan tidak boleh dipandang ringan kerana jika mengabaikan arahan boleh memudaratkan diri sendiri. Okey, cuba buka kamus. Apa maksud dia? Jumpa dah cikgu maksudnya. Senang je cikgu. Oh, faham cikgu. Oh, okey. Boleh. Boleh cikgu. Okey, Boleh. nombor 3 pula. Alright cikgu. Ya. Yang mana? Kamu dah cari dalam kamus? Dah. Ni, yang ni. Okey, faham cikgu. Okey. Ya. Okey, boleh Mahira? Boleh lah cikgu. Okey. Mahira kan bijak. Asyik cikgu. Cikgu dah siap. Dah siap? Ha. Okey. Tunggu satu kumpulan lagi, okey? Okey. Easy je. Mudah cikgu. Hakim terlalu pandai tu. Apa aja? Dapatlah. Okey. Dapat iPad. Alamak. Okey, semua dah siap? Dah. Okey, bagus. Kalau macam tu, untuk arahan seterusnya ialah cikgu nak salah seorang daripada kumpulan bangun, berdiri dan bacakan seluruh teks tersebut. Boleh? Beserta jawapan yang betul. Okey, ayo bersedia? Jom kita semak jawapan. Okey. Kumpulan 1 dulu. Boleh cikgu. Nadia cikgu. Okey. Kita semak sama-sama. Okey, soalan pertama. Dalam hal keselamatan sekolah, murid perlu membawa payung dan memastikan beg mereka mempunyai alat keperluan asal. Kerana sediakan payung sebelum hujan bagi mengelakkan risiko ketika kecemasan. Soalan yang kedua, amaran keselamatan tidak boleh dipandang ringan kerana sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Okey. Jika mengabaikan arahan boleh memudaratkan diri sendiri. Okey. Soalan ketiga, jika pelajar bermain di kawasan larangan, mereka mungkin terdedah kepada bahaya dan akhirnya menyadari bahawa malam tidak berbau setelah sesuatu yang buruk terjadi. Soalan yang terakhir adalah Razif mengeluarkan kata-kata fitnah tanpa berfikir panjang kerana dia berdendam dengan rakyatnya. Hal ini boleh menjejaskan keselamatan dan hubungan orang lain kerana telajak perahu boleh diundur, telajak kata boleh buruk padanya. Okey, terima kasih Nadia. Selamat. Okey, seperti yang kita tengok tadi, ada yang betul dan ada juga yang salah, betul? Betul cikgu. Okey, biasalah tu ni kan pertama kali kamu semua buat latihan kan, mesti ada salah silap. Jadi nanti lain kali cikgu akan bagi latihan lagi, boleh? Boleh cikgu. Okey, untuk seterusnya kumpulan 2. Okey. Nombor pertama, sentiasa patuhi prosedur keselamatan kebakaran kerana sediakan payung Tak apa, jangan malu, tak apa. sebelum hujan apabila bahaya betul-betul berlaku. Okey. Yang kedua, Faris itu umpama air tenang, jangan disangka tiada buaya. Walaupun dia sentiasa pendiam, tetapi dia berani terjun ke sungai untuk menyelamatkan rakannya yang hampir lemas. Yang ketiga, jangan berlari-lari ketika berada di dalam kelas kerana yang dikejar tak dapat dan dikendor berciciran. Bukan sahaja gagal mengejar, malah berisiko terjatuh dan mencederakan diri. Yang keempat, murid harus sentiasa berhati-hati di jalan raya kerana malam tak berbau.
dan kemalangan boleh berlaku dalam sekelip mata. Okey, tepuk tangan untuk Najla. Tepuk tangan macam mana? Okey, bagus. Jadi seperti yang kita tengok tadi, banyak yang kumpulan 2 betul. Jadi tepuk tangan untuk kumpulan 2 dan kumpulan 1 juga. Okey, tahniah kerana dapat menjawab semua soalan. Walaupun tak betul, tapi kita akan buat latihan lagi, okey? Baik, cikgu. Baik, jadi kamu semua pun dah faham macam mana nak guna kamus peribahasa dalam tablet yang cikgu bagi tu. Jadi seterusnya kamu diarahkan untuk membuat sendiri ayat berdasarkan peribahasa-peribahasa yang dah kamu pelajari tadi. Boleh? Boleh. Semangat lagi tak? Semangat. Okey, jom. Okey. Sekarang tadi kamu semua lengkapkan ayat kan? Betul. Yang ini cikgu nak kamu semua hasilkan ayat daripada peribahasa yang kamu tahu dah maksud tadi. Dah tahu semua kan maksud kan? Dah. Okey, aktiviti hari ni yang cikgu akan buat adalah aktiviti bantal mini peribahasa. Macam Doraemon kan? Sebab cikgu suka Doraemon. Okey, untuk aktiviti ni, bantal mini, macam mana bantal mini ni? Ni adalah contoh bantal mini tu yang kamu boleh picit-picit, main-main. Kalau tertekan masa buat latihan ke, bolehlah tekan-tekan gambar ni. Okey, macam mana kamu nak lakukan aktiviti ni? Okey, ada gambar-gambar peribahasa dekat sini. Kamu kena suai padankan gambar-gambar ni menjadi peribahasa. Okey, contohnya, yang ni apa? Ayo. Yang ni Hujan. Jadinya apa? Sediakan payung sebelum hujan. Okey, pandainya anak-anak cikgu. Okey, macam itulah cara dia. Jadi, ada 2 buah bakul. 1 bakul untuk kumpulan 1 dan 1 bakul untuk kumpulan 2. Jadi, kamu semua kena suai padankan semua gambar ni menjadi peribahasa. Dan lepas pada tu, barulah kita buat ayat. Boleh? Boleh. Okey. Cikgu bagi masa 1 minit je sebab senang je ni. Senang je. Kalau tak tahu, tanya cikgu, okey? Ni peribahasa yang kamu belajar tadi je, yang cikgu bagi tadi suruh lengkapkan ayat. Tahu tak? Kumpulan 2 tahu tak? Yang ni apa? Okey, pandai. Mula 1 dah siap ke? Dah siap. Hebatlah anak-anak cikgu ni. Okey, cikgu nak wakil kumpulan untuk bagi tahu peribahasa. 1 pun tak apalah. Siapa? Mahira? Okey, Hakim, bagus. Apa tu? Tunjuk kat cikgu macam ni. Okey, tu apa? Ni malang tidak berbau, cikgu. Yang tu malang. Tali malang. Yang tu? Tali bau. Tidak berbau. Jadi malang? Tidak berbau. Okey, Mahira nak bagi tahu ke? Bolehlah cikgu. Apa? Saya bagi tahu. Saya pegang gambar perahu dengan gambar orang cakap-cakap. So definisi itu adalah terajak perahu tak boleh diundur. Terajak Boleh. perahu boleh diundur, terajak kata huruf padah. Okey, pandai Mahira. Kumpulan 2 siapa nak bagi tahu? Okey, tunjuk apa yang kamu dapat. Apa tu? Nasi sudah menjadi bubur. Okey, pandai. Ada lagi ke nak bagi tahu? Boleh cikgu. Tu apa? Kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Okey, pandai. Jadi, untuk peribahasa ni kamu semua dah tahu maksud kan? Dah. Okey, cikgu bagi 2 minit untuk kamu sediakan ataupun hasilkan 3 ayat penyata. Boleh Boleh. Okey, 2 minit je, okey? Ayat yang ni macam mana ayat ni? Kalau tertekan boleh picit-picit je bantal tu. Baik. Kalau tak nak tanya cikgu lah.
tadi cikgu dah ajar terlengkapkan kan? Ya, cikgu. Ni kamu fikir buat sendiri. Dia lupa letak titik. Alamak, siapa lupa letak titik ni? Mahirah. Dah ajar kan? Okey, cikgu dah letak. Okey, bagus. Yang ni boleh ke? Boleh. Kumpulan ni macam malu-malu kucing tapi tak apalah. Asalkan buat. Okey. Dah Dah, cikgu. Okey, bagus. Beri tepukan. Okey, siapa nak baca? Baca satu ayat. Kumpulan satu? Nadia, cikgu baca. Okey. Ayat saya adalah menyedari cuaca mendung, Ali sediakan payung sebelum hujan supaya persiapannya tidak sia-sia. Wah, pandailah ayat kamu. Pandai-pandai, cikgu pun tak terfikir nak buat ayat macam tu. Okey, kumpulan ni? Saya buat Farah terlalu tamak mengejar telefon baru sehingga menjejaskan simpanannya. Selaras dengan patah yang dikejar tak dapat yang dikira berceceran. Wah, alamak, Farah ni mesti suka membazir ni. Suka sangat ikut isu keadaan semasa sekarang. Okey, jadi itu sahajalah aktiviti untuk hari ni. Selesailah, kamu semua faham kan? Seronok tak main bantal tu, picit-picit tu? Kalau nak buat balik boleh, cikgu bagi je. Okey, sekarang cikgu nak kamu semua bagi tahu ataupun buat refleksi apa yang kamu faham tentang hari ni, okey? Okey, untuk refleksi ni bukan biasa-biasa ya. Cikgu akan buat refleksi secara edisi siasat. Okey, macam mana tu edisi siasat? Cikgu nak 3 orang daripada kamu ke depan. Boleh tak 3 orang? Sajatul, Mahira dengan Nat. Okey, Meh. Meh dekat cikgu. Tak payah. Mana cikgu? Okey. Salah seorang daripada kamu akan menjadi mangsa dan 2 orang lagi akan jadi penculik. Selaraslah dengan tema kita pengajaran kita hari ini, keselamatan hari ini kan kita belajar kan? Okey, duduk kat sini. Kat sini. Siapa jadi mangsa? Aku mangsa. Okey. Macam dah di baju hitam kan? Dia jadi penculik kan? Okey, kamu pegang tangan dia tadi. Okey, pegang tangan dia. Lepas tu macam mana kamu semua ni pula akan jadi penyiasat? Macam mana kamu nak lepaskan ataupun nak bebaskan kawan kamu ni? Kamu kena cari satu kotak hitam yang ada soalan dalam tu dan kamu kena jawab soalan tu. 2 soalan dalam tu. Satu soalan terjawab, terlepaslah satu tangan. Dan satu soalan lagi terjawab, maka kawan kamu akan bebas. Faham Okey. Petunjuknya adalah udang di sebalik batu. Apa tu? Jadi kamu semua kena cari batu. Mana batu tu? Okey, bangun cari batu. Boleh. Mana batu? Batu kat mana? Batu mana batu? Kat luar. Video nampak dulu. Kamu jumpa apa tu? Mari sini kat cikgu. Batu. Ni batu. Udang apa kotak hitam? Okey, jawab. Ada 2 soalan dalam ni. Salah seorang daripada kamu jawab. Okey, yang pertama, Apakah laman web yang digunakan untuk mencari maksud peribahasa? Apa tadi yang cikgu ajar tadi? PRPM. Itu Pusat Rujukan Pesuratan Melayu. Lagi? Kamus Peribahasa. Yang tu kan kamu guna tadi kan, kamus peribahasa. Okey, yang kedua, soalan kedua. Lepas satu tangan. Okey. Panjang soalan ni cikgu. Ya, panjang sikit. Kamu kena berfikir. Adakah masih wajar peribahasa digunakan untuk mencegah situasi yang bahaya? Wajar ke tak? Saya rasa wajar. Ya. Sebab bukan sekadar nasihat je. Ya. Tapi dia mengandungi hikmah yang menghubungkan nilai budaya dengan tindakan keselamatan. Okey, pandai. Bebaslah kawan kamu. Okey. Dah boleh duduk tempat masing-masing. Terima kasih. Terima kasih. Okey. Jadi itulah refleksi untuk kelas hari ini. Maknanya tadi kamu belajar cara mencari peribahasa, maksud peribahasa menggunakan kamus peribahasa. Satu lagi, wajarlah untuk kita guna peribahasa
demi menjaga keselamatan. Okey, jadi disebabkan kamu dah bertukus lumus tadi, jadi mangsa lah, jadi penculik lah, jadi cikgu tak nak bagi kerja rumah. Okey, jadi cikgu rasa itu saja. Okey, Assalamualaikum semua. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih. Sama-sama. PJ